Kau tak payah nak sibuk haluan. Kau nak pergi cuba tu lah, cuba ni lah. Sebab kau nak buat, kau nak isap dadah ke semua, bebas. So kau kena pandai je. Ni cara untuk survive. Kalau 2 tahun kau kena buat baik dengan fellow, buat baik dengan makcik kantin. Satu sebab cepat kan, aku nak habis universiti cepat. Dan dibandingkan dengan diploma 3 tahun, nanti aku dapat 2 tahun. So itulah sebab aku masuk nanti. Pengalaman kan, pengalaman kau kan kalau duduk metik, kau buat je apa yang kau buat je apa yang kau buat dekat sini. Kau tak payah nak sibuk haluan. Kau nak pergi cuba tu lah, cuba ni lah. Sebab kat metik ni kau dah sendiri je, kau tak ada isu apa dah. Kau nak buat, kau nak isap dadah ke semua, bebas. So kau kena pandai jaga diri kan. Satu, ni bagi yang pengalaman untuk yang 2 tahun lah. Contoh siapa yang macam rasa tak ada admit dia tak okey, orang akan dapat 2 tahun. Sekali ni orang yang dapat 2 tahun ni sudah dekat admit. Kalau dapat 1 tahun pun kita boleh request masuk 2 tahun. Rasa macam tak ni apa gila ni. Yang kalau yang kau dapat 2 tahun lah, cerita kalau kau dapat 2 tahun, kau kena buat baik dengan fellow. Kau kena buat baik dengan apa ni, dengan makcik kantin. Ni cara untuk survive. Kalau 2 tahun kau kena buat baik dengan fellow, buat baik dengan makcik kantin. First, kalau kau buat baik dengan fellow, setiap minggu mungkin lah, hujung minggu dia akan bawa kau pergi jalan, pergi makan malam. Walaupun kau tak boleh keluar malam, tapi sebab kau baik dengan fellow, kau boleh keluar. Fellow tu waden. Waden sama lah. Tapi kalau kau baik dengan fellow, kau bawa pot masak pun, dia tak kisah kan. Lepas tu kalau makcik kantin pula, kalau kau baik dengan makcik kantin, kau lupa dia orang cakap beras sikit ke. Macam aku selalu makan, kalau orang biasa makan 12 kan. Tapi sebab aku dah rapat dengan makcik kantin cakap, Bi, kurang RM2 lah, aku bagi kurang RM3. Itulah cara nak survive. Sebab makanan dekat ni memang mahal. Kalau memang 200 tu orang dapat sebanyak kan, 200 tahun 10 bulan, kau akan dapat berapa? 2,500. 2,500 kan. Rasa macam banyak kan? Tak banyak pun sebenarnya. Kalau korang duduk kat metik, 200 tu 2 minggu, 3 minggu tak sampai ke, dah habis lah 200. So korang kena pandai lah nak ni. Itu lah cara nak survive kat metik. Lagi satu, metik ni dia dah tak belajar macam kita kan semua 100% exam kan, final exam kan. So kat metik ni kita ada berapa? 1, 2, ada 5 kali exam. Macam kali exam lah. Satu practical test. Practical test ni macam ni lah, kau guna lab kan. Lepas tu 3 kali UPS. UPS ni macam quiz, korang jawab online je. Tapi dalam UPS ni akan bawa markah dekat final. Dan ni final exam, satu lagi final exam. So 4 ni, 3 UPS dengan 1 practical test ni akan sumbang markah 60%. So maksudnya kalau korang 3 UPS ni korang full mark, maka practical test ni jarang orang full mark. Biasanya, tapi taklah turun sangat kan, mungkin 14%. So korang akan, sebelum final exam je korang dah dapat 50 ke atas lah, 59 kan. So maksudnya sebelum korang exam je korang dah dapat C+. So korang tinggal skor lagi berapa, lagi 20% je dekat final. So sebab tu metik ni senang orang kata. Senang kalau korang konsisten lah. Metik ni dia tak boleh meta last minute. Korang selalu suka meta last minute kan. Last minute kau belajar, last minute semua nak hadap, tak boleh. Metik ni semua daripada awal kau kena ni tanya.